Satu ayat yang biasa dinukil di zaman moden ini, khususnya, adalah la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Timbul persoalan, kalau tidak ada paksaan dalam agama, kenapa ada sistem kehakiman duniawi? Di dunia ini ada sistem kehakiman yang berdasarkan Islam. Di dunia ini sendiri. Kenapa kita tidak serahkan semua kepada Allah supaya Allah hakimi dekat akhirat sahaja? Bila kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita boleh memahaminya pada dua sisi. Sisi yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sedang menjelaskan kepada kita suatu hakikat tentang kepercayaan ini. Kepercayaan ni adalah satu perkara yang kamu tak boleh paksa pun sebenarnya. Kamu letaklah tembak dekat kepala seseorang atau pedang dekat leher seseorang. Kamu suruh dia percaya bahawa hitam adalah putih ataupun putih adalah hitam yang dia nampak depan mata dia sendiri. Dia mungkin akan kata, ya, yang hitam ni adalah putih, yang putih ni adalah hitam. Dia mungkin kata dengan mulut dia. Tetapi paksaan itu tidak akan boleh mengubah apa yang dia betul-betul percaya. So secara hakikat keimanan dan keberagamaan seseorang, at-tadayyun seseorang, tak boleh paksa. Hakikatnya awak tak boleh paksa kepercayaan. You cannot. You hanya boleh paksa perbuatan dia. You boleh paksa dia berlakon. You boleh paksa dia mengucapkan perkara tertentu. Tetapi you tidak akan boleh paksa dia mengubah sesuatu perkara yang dia percaya. Itu hakikatnya. Itu makna pertama. Makna yang kedua adalah, maka dari segi perlakuan, manusia tidak diizinkan untuk memaksa manusia lain untuk masuk Islam. Orang Islam tidak diizinkan untuk paksa orang lain masuk Islam. Kerana hakikat yang pertama tadi, tak guna. Tak ada faedah. Kenapa kita nak paksa? Bila kita paksa, kita dah melahirkan seseorang yang tidak jujur. Kita tak mahu orang-orang yang tidak jujur masuk Islam. Orang-orang yang tidak jujur masuk Islam ni bahaya untuk Islam. Jadi dia sangat koheren, sangat rasional sebenarnya. Jadi soalan ni, kenapa ada hukuman duniawi? Kenapa tak serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja? Baik. Sebenarnya, hukuman duniawi ini, dia tak ada kaitan dengan menetapkan iman seseorang ataupun membuang iman seseorang. Itu adalah antara manusia itu dengan Allah. Kita tidak akan boleh tahu secara pasti 100% sama ada seseorang itu di dalam hatinya benar-benar beriman kepada Allah ataupun tidak. Kita boleh bersangka dan kita boleh meyakini, tapi nak yakin 100% pun hampir mustahil. Berapa ramai manusia yang bersama-sama dengan Nabi SAW itu hakikatnya di mata Allah adalah munafik. Maksudnya, sahabat-sahabat lain, bahkan Rasulullah sendiri tidak tahu yang mereka itu adalah munafik. Okay? Tetapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tahu mereka adalah munafik. Jadi hukuman ni dia bukan berkaitan dengan itu. Hukuman ni sebenarnya adalah untuk menetapkan keadilan di atas muka bumi ini. Untuk memastikan tidak berlaku kezaliman. Untuk mengawal perbuatan manusia. Jadi hukuman ni adalah bukan berkenaan dengan kepercayaan. Dia adalah berkenaan dengan perbuatan itu. Kemudian nanti dalam episod yang akan datang kita akan bahaskan tentang hukum murtad, kan? Tadi Ustaz kata tak ada hukuman kepada kepercayaan. Bagaimana pula orang yang murtad itu ada hukuman bunuh? Nanti kita akan bahas pada episod akan datang. Jadi follow dan ikut episod-episod yang seterusnya. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat sekalian, memandangkan saluran ini adalah saluran yang baru, maka saya meminta dan memohon daripada sahabat-sahabat sekalian untuk menyokong dengan subscribe, like dan juga share, kongsikan kepada orang-orang lain, kepada keluarga masing-masing, kepada kawan masing-masing, supaya manfaat ini lebih meluas. Terima kasih.